Okay, hello, hai, selamat pagi kepada cikgu. Hari ini saya bersama rakan saya. Terlebih dahulu nama saya Wais. Okay, kamu berdua memperkenalkan diri le. Maaf, saya perlu sedikit. Saya Kemal. Assalamualaikum, selamat pagi cikgu. Saya Dia. Okay. Kami bertiga adalah pelajar dari UNITA International University. Okey, pada hari ini kami ingin menemubual cikgu serba sedikit bagi tujuan assignment kami. Jadi sebelum memulakan sesi temu bual, boleh tak cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas jemputan sesi temu bual ini. Nama diberi Nur Farhana Syazwani binti Roslan, merupakan guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Terusan Lahad Datu. Saya amat berbesar hati dapat berkongsi sedikit pengalaman dan pandangan berkaitan topik yang bakal akan dibincangkan. Diharapkan perkongsian saya pada hari ini dapat memberi sedikit manfaat serta idea dan juga inspirasi kepada bakal pendidik generasi akan datang. Kita boleh teruskan dengan soalan yang pertama lah. Terima kasih cikgu. Okey, memandangkan cikgu adalah Cikgu Farhana seorang guru yang mengajar bahasa Melayu. Okey, sesuai dengan kita orang punya project assignment lah. Okey, bagi soalan yang pertama, saya ingin mengajukan soalan yang berbunyi. Okey, apakah cabaran utama yang cikgu hadapi ketika mengajar kemahiran mengarang kepada pelajar adik peringkat sekolah menengah? Okey, cabaran utama saya yang pertama adalah memastikan murid-murid ini benar-benar memahami dengan keendak dan isu soalan serta mampu untuk menzahirkan idea dalam bentuk penulisan yang tersusun serta mempunyai ayat yang gramatis. Walaupun ramai murid ini mempunyai idea yang baik, namun kadang-kadang mereka sering gagal mengolah isi dengan struktur perenggan yang kemas dan juga mempunyai ayat yang gramatis. Sebagai contoh, semasa saya mengajar karangan jenis fakta, saya mendapati ramai murid cenderung untuk menulis isi tanpa menghuraikan sebab dan juga contoh yang lengkap. Maka itu, saya perlu bimbing mereka dengan kaedah penulisan yang menggunakan formula isi, huraian dan juga contoh. Serta ada bentuk penegasan yang mempunyai murid-murid di kelas sedang. Selain itu, perbezaan tahap penguasaan bahasa dalam satu kelas juga akan menyebar. Ada murid yang boleh menulis dengan baik tanpa bimbingan, manakala ada yang perlu dibimbing baris demi baris. Dalam keadaan itu, saya lazimnya akan menggunakan strategi pengajaran terbeza. Sebagai contoh, menyediakan berbagai lembaran karangan berpandu kepada murid lemah dan juga aktiviti lanjutan berbentuk penulisan kreatif kepada murid yang cemerlang. Okey, ini penting supaya semua murid dapat berkembang ikut kemampuan masing-masing dan mencapai objektif pembelajaran pada hari itu. Baik, terima kasih cikgu. Okey, untuk soalan yang kedua, adakah pelajar-pelajar ni menunjukkan minat terhadap aktiviti menulis karangan bila di dalam kelas? Secara keseluruhannya ada yang berminat, ada yang kurang berminat. Namun minat murid terhadap aktiviti menulis karangan ini secara menyeluruhnya masih di tahap yang sederhana. Murid masa kini lebih suka kepada aktiviti visual. Kita nampak dan juga aktiviti penulisan yang panjang. Antara faktor yang saya boleh katakan, kekurangan kosakata dan juga rasa takut untuk membuat kesilapan tata bahasa. Dan
anggapan murid-murid ini bahawa karangan ini hanyalah sebagai satu tugasan peperiksaan yang membosankan, hanya satu saja. Sebagai contoh, saya meminta mereka misalnya tentang menabung masa depan dan sebagainya. Sebahagian murid ini boleh menulis 2-3 baris saja, tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk menguraikan isi dan juga contoh dengan baik. Bagi mengatasi hal ini, saya akan mulakan dengan aktiviti menulis, di mana kita memberi pendedahan daripada menonton video pendek dan menerangkan cara menabung. Oke, kemudian kita boleh berbincang isi dengan rakan bersama-sama. Barulah mereka ini boleh menulis karena ide dan penulisan yang jelas. Saya tadi sering kita buatkan tidak lupakan kerana mengarah dengan saya tiga ini hasil boleh dan pengalaman. Fakta ini masih dalam pertengahan dan kurang bahagian pedahan terhadap ide dan juga fakta. Itu saja. Baik, okey. Soalan yang terakhir dari saya adalah, okey, pada pandangan cikgu, apakah jenis aktiviti atau pendekatan yang paling sesuai untuk menjadikan pengajaran mengarang lebih menyeronokkan dan bermakna kepada pelajar pada masa kini? Okey. Pertama sekali yang saya sering gunakan adalah pendekatan aktif dan kolaboratif lah, di mana sistem pendidikan kini menggunakan aktiviti PAK 21. Sebagai contoh aktiviti think, share, guided walk, round table dan sebagainya. Teknik ini membolehkan mereka berbincang idea sebelum menulis. Jadi misalnya untuk tajuk karangan, langkah dan sebagainya, kita boleh berikan murid ini kepada kumpulan dan meminta mereka menghasilkan isi, kemudian disambung kepada kumpulan lain. Aktiviti ini bukan saja menarik perhatian, tetapi menjadikan satu proses menulis dengan lebih mudah kerana mengumpulkan ide yang bersama. Kita juga boleh menggunakan peta writing untuk membantu murid ini menyusun isi-isi karangan. Contohnya peta bui ganda, perbandingan dan sebagainya, peta alir, terutamanya khusus untuk kelas-kelas yang belakang. Mereka akan lebih fokus dan penulisan mereka akan lebih berstruktur dan penulisan mereka akan lebih jelas secara visual sebelum menyusun ayat dengan ayat yang gramatis dan sebenar. Kita juga perlu mengkaitkan dengan isu semasa seperti media massa, media sosial, pelancongan, perhubungan dengan keluarga agar penulisan mereka ini lebih kepada minat bukan sekadar untuk memenuhi kehendak peperiksaan semata-mata. Itu. Baik, okey, terima kasih cikgu. Okey, saya ada soalan juga. Kalau cikgu kan mengajar aktiviti mengarang ni di dalam kelas, apakah BBM yang cikgu gunakan? BBM yang saya sering gunakan yang pertama adalah bahagian set induksi. Saya akan tayangkan video pendek ataupun maujud yang saya bina sendiri untuk memberi kejelasan yang sepatutnya kepada murid, kemudian menarik minat mereka untuk lebih masuk kepada aktiviti untuk mencapai objektif itu. Kemudian pada waktu aktiviti itu, kita boleh ambil pelbagai bahan tidak semestinya daripada buku. Kita boleh buat sendiri. Kalau penulisan karangan, kita akan buat visual di mana ada aktiviti bergambar. Kemudian mereka akan ditayangkan. Okey, gambar pertama ni tentang apa? Okey, siapa yang terlibat? Kita tengok siapa, di mana, bila dan bagaimana. Kita akan buat satu susunan sehinggalah 5 perenggan yang lengkap. Kemudian kita akan buat pembentangan untuk proses pertama. Setelah proses kedua pula, mereka akan hasilkan apa yang mereka lihat dan mereka rangka tadi. Okay, kebanyakannya BBM ini boleh digunakan untuk menengah rendah. Tetapi untuk menengah atas, aktiviti secara berkumpulan boleh digunakan tetapi lebih kepada pendedahan sijil SPM lah, di mana mereka perlu ada bahan yang ad hoc sendiri. Kita boleh beli
Sebagai contoh, beli di Shopee, di TikTok, okey. Ada bahan tentang Activity Park 21 agar mereka ni tidak bosan dalam kelas. Kemudian boleh digunakan dengan sepanjang hayat aktiviti itu. Antara BBM-nya juga adalah selain daripada benda maujud tadi yang kita bina sendiri, kita boleh buat secara quiz interaktif. Contoh Kahoot, okey. Kita boleh macam di sekolah SMK Terusan sendiri, kami membenarkan pelajar menengah atas membawa telefon bimbit ataupun tablet bagi mata pelajaran tertentu. Jadi tidak semestinya BBM itu maujud yang kita nampakkan begitu sahajalah, maksud saya di mana kita boleh gunakan secara internet, okey. Dan sekolah ini juga sudah diperluaskan daripada segi penggunaan media, wifi dan sebagainya. Jadi murid-murid ini terdedah dengan aktiviti lebih kepada teknologi TMK. Murid-murid itu sendiri boleh mengakses internet dengan panduan dan bimbingan guru untuk aktiviti seperti buat karangan dan menyeluruhlah dengan lebih menyeluruh agar mereka ini dapat mengembangkan idea dengan lebih baik. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih cikgu atas sedikit perkongsian yang diberi. Okey, bagi seterusnya saya akan siapa lagi? Okey, saya akan menyerahkan soalan seterusnya kepada Akmal. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Cikgu Farhana. Okey, beralih kepada soalan seterusnya, iaitu bagaimanakah tahap kemahiran menulis pelajar berbeza antara kelas yang berbeza, contohnya kelas hadapan dan kelas belakang? Okey. Bagi perbezaan kemahiran menulis ini sangatlah ketara bila kita lihat perbandingan antara kelas depan dan juga kelas belakang. Okey, kita terus pula potong kelas pertengahan ni ya. Murid di kelas hadapan ini lazimnya lebih memahami dan lebih cepat tangkap apa yang disampaikan oleh guru dan juga kehendak soalan, dan mereka ini mampu untuk berdikari sendiri tanpa bantuan guru. Lazimnya begitu ya. Dan mereka ini mampu menggunakan penanda wacana dengan betul, menghasilkan ayat yang matang dan cemerlang, penggunaan kosakata yang lebih luas, penggunaan peribahasa yang baik sesuai dengan kehendak soalan itu sendiri. Namun sebaliknya bagi kelas belakang ini biasanya lemah daripada segi tata bahasa, kosakata dan juga kesinambungan isi, di mana kohesi dan koheren itu kita boleh lihat kadang-kadang mereka ini tidak mampu untuk menulis ayat tunggal tanpa huraian. Dan kita boleh lihat contoh dengan isi tadi itu tidak ada kena